Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ain Natasha binti Nur Azlan, bernombor matrik L2025104980. Di dalam video kali ini, saya akan melakukan ulasan artikel mengenai buli cyber, ancaman senyap terhadap emosi murid sekolah menengah. Tajuk yang saya pilih ialah buli cyber, ancaman senyap terhadap emosi murid sekolah menengah. Saya akan melakukan ulasan kritis berdasarkan artikel jurnal berwasit Yatiman Karsodi Kromo, Muhammad Razimi Hussein, Abdul Rahim Razali dan Hazaliza Hamzah yang diterbitkan pada 2020. Sedikit latar belakang mengenai kajian ini. Kajian ini melibatkan seramai 322 orang murid tingkatan 4 di Samarahan, Sarawak dengan menggunakan kaedah soal selidik cyberbullying questionnaire atau CBO dan memfokuskan mengenal pasti tahap dan ciri buli cyber di dalam kalangan murid. Isu utama yang saya tertarik di sini ialah tahap cyberbuli di dalam kalangan murid berada pada tahap yang tinggi, di mana kajian mendapati 61.8% murid tingkatan 4 di daerah Samarahan pernah menjadi mangsa buli cyber. Dan ini menunjukkan masalah ini berada pada tahap yang sangat tinggi. Antara bentuk buli yang paling kerap mereka terima iaitu melalui penghantaran gambar, video klip yang menyinggung perasaan iaitu sebanyak 56.8%, melalui platform utama seperti Facebook 46.7% dan WeChat 42.2%. Masalah yang membimbangkan di mana 86.5% murid tidak memberitahu sesiapa apabila mereka dibuli. 7.9% mengadu kepada rakan sebaya, 3.2% mengadu kepada ibu bapa dan 2.4% mengadu kepada guru. Kebanyakan mangsa buli ini memendam tekanan secara senyap. Isu ini boleh dijelaskan melalui teori pembelajaran sosial Albert Bandura 1977, di mana teori ini menyatakan bahawa tingkah laku manusia dipelajari melalui pemerhatian, peniruan dan pengukuhan sosial. Antara dapatan daripada kajian ini ialah murid meniru perbuatan buli di media sosial melalui Facebook, WeChat, di mana murid melihat rakan membuli di media sosial dan menganggap perbuatan itu ialah perkara biasa, lalu mereka meniru tingkah laku tersebut. Yang kedua ialah identiti pembuli sering tidak diketahui, di mana 89% identiti pembuli tidak diketahui. Apabila identiti disembunyikan, murid berasa lebih berani untuk membuli kerana mereka tidak takut dikenali ataupun dihukum. Dan yang ketiga pula, murid lebih percaya rakan sebaya berbanding guru atau ibu bapa. Sokongan daripada rakan membuatkan tingkah laku buli dianggap boleh diterima dan semakin berulang dalam kumpulan mereka. Ini membuktikan bahawa buli cyber dipelajari secara sosial, bukan berlaku secara spontan. Antara sumbangan utama kajian ini kepada guru ataupun pihak sekolah ialah dengan memberi data empirikal tempatan Malaysia, Sarawak, bahawa buli cyber serius di sekolah, luar bandar dan bandar. Yang kedua, dapat membantu guru untuk mengenal ciri-ciri pembuli cyber sebenar melalui gambar, video, mesej, teks, media sosial. Dan yang ketiga, dapat mengesan perubahan emosi murid kerana kesannya berpanjangan. Dan yang ketiga, menjadi asas kepada pembinaan program kesedaran keselamatan cyber di sekolah dan untuk melaksanakan pendidikan etika penggunaan media sosial, bukan hanya mengharamkan telefon. Secara kesimpulannya, buli cyber ini berlaku secara meluas, memberi kesan emosi jangka panjang kepada mangsa buli dan ianya perlu ditangani melalui peranan guru, sokongan ibu bapa dan juga kesedaran murid sendiri. Itu sahaja daripada saya untuk video kali ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.